Hari ni 26 hari bulan kita ambil baju di Dewan Millennium Tanjung Malim. Okey. Boleh ke? 12 km. IC boleh. Boleh. Bagi menelakkan sebarang Kita larian Mualim cross country di Ujana. Ujana Mualim. Starting point. Semua tengah warm up. Warm up semua. Pagi. Okey. Hari ni kita masuk 12 km. Okey, di Mualim cross country. Yang akan bermula pada jam 7. Sekitar jam 7. Okey. Baiklah. Untuk pelepasan 12 km Trailblazers Okey, bermula pada jam 7. kita punya pegawai perubatan dan sebagainya bersedia. Okey, kita masuk jalan batu lepas 2.5 kilo. Kawasan sawit. Alright. Selepas 2.6 kilo. Okey, cak ambil batu. Start memacak. Okay, datang sawit. Macak atas. Ketinggian 28. Okay. Mantap. Tadi. Manjat. Enak. 3.2. Okay. Dengan ketinggian 280. Okay. Nanti kita akan jumpa CP1 di checkpoint 5. Di kilometer 5. Checkpoint 1 water station. Kemudian terus memacak ke bukit dengan ketinggian 500. Okey, menuruni bukit. Alhamdulillah. Kilo.
macak geng. Macak. Sudah macak di kelapa sawit. Okey. Okey, balik. Mantap. Keren. Ya. Okey lagi. Kita lari jalan. COT untuk 12 kilo ialah 5 jam. Yang bermula pada pukul 7. Dan balik pada pukul 12 tengah hari. So insyaAllah kita boleh habis sebelum COT. Sekarang dah masih 5 kilo. Ketinggian lebih kurang 300 ya lebih. Mantap. Okey, sudah 5 kilo. Ada beberapa lagi 8 atau 7 kilo. 5.6 saya rasa. 57. Okey, water station yang pertama sebelum macak. So kita minum dulu. Lepas. Lepas. Akan terus ke situ. Okay. Let's go. So kita masuk ke hutan. Sawit tadi. Okay. Masuk ke hutan lah. Beratur. Jangan macak. Sungai. Kena merangkap macam tu. Ayo. Akar. So anak sungai pertama yang kena lalui. Cantik. Naik. Langkah kena panjat. Okey, paling dekat bawah. Okey. Tepi tebing sungai ya. Di sungai, kita terjun. Kita menyusuri tepi sungai, tepi terjun. So kena extra hati-hati. Masalah takut kasut tak basuh lagi. Kasut tak basah lagi. Naik. Spot cantik mandi tu. Spot cantik mandi. Kita nak naik di sana. Baik tak hujan tu. Tadi cantik tu. Cantik.
Kita sampai di Pencawang. Baik. Kilometer tak pasti kilometer berapa. Okey. Kilometer ke-6 lebih 6.3 kilometer. Mana tadi? Masuk sana. Okey. Nak tipu. Tolong jap. So kami 12 ke sini, 30 menghala turun. Okey. Right. So permulaan tadi 3 kilo hantar. Lepas tu lebih kurang 2 kilo masuk jalan berbatu Tanah Merah. Kemudian kilometer 5.7 kita ada situ. Kemudian masuk trail dalam sungai tadi terjun. Okey, sekarang kita lalu orang Pencawang. Okey, Pencawang sebelah sana. Kita ambil ni. Okey, sekarang 7.67 dengan masa 1 jam 40 minit dengan ketinggian 379 saya. Okey. So berbaki lagi 5 atau 6 kilometer lagi. U-turn. U-turn mah? U-turn. Kita naik. Okey. Naik ke atas. Cin. Naik ke atas. Naik atas sampai puncak. U-turn. Okay. Thank you. So view, ada apa view? Nampak view pekan pekan Tanjung Malim saya rasa. Okey. Okey, sampai di puncak dan U-turn. Bukit Perangin, Bukit Perangin 424. Oh, mantap. Sudah kata. Oh, cantik. Oh, mantap. Mantap. So Bukit Perangin 424. Okey. Okey, hari. Kita dah tiba di Bukit Perangin. Okay. Kilometer 8.29. Okey. Mantap. Mantap ah. So sampai kat puncak tadi kita turun. U-turn situ kita turun. Okey. Okey. So bang. Halo, saya dah ambil jalan lengkap. Okey, sekarang kilometer 9. Sudah 2 jam 4 minit. Okay. 2 jam 4 minit. Kilometer 9. Okey, lepas ni akan jumpa checkpoint kedua, water station kedua di kilometer 9.5 tak salah ya. Dan berbaki lebih kurang 3 kilo untuk sampai ke finish line. Mantap. Kalau apa?
So kita dah turun daripada atas sana, turun ke bawah dan sini. Sekarang kita menuju ke CP2 atau water station yang kedua dan terakhir. Kilometer 9 atau 10 km. Kilometer 9 lebih. Oh, di depan tu. Okey, di kilometer 9.78. Okey. So yang 30 km, 30 kilo turun ke bawah. So 12 kita akan ke sana. Okey. Nak air dulu. Dah ada. Sirap. Ada makan kuih-kuih. Ada macam-macam. Popiah. Ubi apa? Keledek. Ubi keledek. Ayam goreng. Entah apa nama ni kuih ni, tak tahu. Kapau kacang. Ha. Pasti agak kerana menyediakan makanan kacang pada pau akak main ni. Bapak yang ni. Bapak main ni. Licin. Ni boden nak ambil lebih. Bubur nasi. Ha, ada bubur? Oh. Bubur nasi pada. Bubur nasi pada. Seluk dalam tu. Dalam tu seluk. Oh, popiah ni sedap. Popiah ni sedap kak. Jangan mengundur sampai ni. Popiah ni sedap. Ayo. Pisang yang sponsor oleh Fama. Terima kasih Fama. 3 jam, maknanya jangan mengundur pun sempat. Jadi okey, sikit lagi. Indonesia yang pertama 30 km Sabit Vista Muhammad Faris Azhari. Oh, padu. Podium dia punya. Untuk katakan Okey, ambil baju. Terus ya bang? Oh. Okey. Pedal, baju, makanan. Okey.